Axle bush dia ni dah lembik. Dah crack dah sebenarnya. Hai, satu minit hari ni. Okey, hari ni saya ada satu kes yang agak menarik. Okey, owner ni dia mengadu macam ni. Dia kata kat belakang dia ni ada bunyi macam berdengung macam tu tau. Jadi dia ingat bearing tayar rosak. Sebenarnya tak. Nampak? Bila saya pusing tayar dia ni, apa pun tak ada rasa. Maksudnya smooth je bearing dia. Maksudnya bukan. Tapi di sini saya nak tunjuk. Tengok sikit bunga tayar dia ni. Bunga tayar dia ni makan tak sama. Ni makan kalau boleh nampak dia makan macam ni. Kita panggil uneven. Okey, jadi apa yang menyebabkan bunga tayar ni makan macam ni? Sebab kalau tengok absorber dia baru tukar 2023. Absorber dia original tau. So maksudnya absorber dia memang okey. So tak tahu punca dia. Puncanya sebenarnya axle bush. Jom tunjuk dari bawah. Okey, ni axle bush. Okey, nampak tak? Itu puncanya. Axle bush dia ni dah lembik. Dah crack dah sebenarnya. Jadi itulah puncanya. Sebab axle bush dia ni tak boleh pegang dengan fit. Tak padu lah senang cerita. Jadi apa nak kena buat? Kita kena cabut axle dia. Kita akan pump satu axle bush yang baru. Baru kita akan masuk balik. Jadi kalau siapa yang pakai kereta Pro 2 tu, yang jadi kes yang sama, tayar belakang makan beralun dan ada simptom bunyi, sebenarnya cek dulu betul-betul. Kalau buka bearing, memang disebabkan part yang lain. Jadi kalau siapa ada masalah nak kita cek betul-betul, boleh bawa datang ke VZ Motorsport Wipo. Sedapat hari ni saya